Emas dijangka terus menjadi aset pelaburan selamat dan lindung nilai pilihan pelabur untuk tempoh jangka panjang, terutamanya dalam persekitaran ekonomi yang tidak menentu. Presiden Persatuan Emas Malaysia MGA, Datuk Seri Louis Ng berkata, nilainya logam berharga itu terus meningkat dari semasa ke semasa sejak 3 dekad lalu seiring bekalan emas yang terhad di seluruh dunia. Justru beliau yakin prospek emas masih kekal positif walaupun komoditi itu mengalami turun naik harga sejak krisis di Asia Barat selepas kenaikan ketaranya awal tahun ini. Tiga 30 tahun yang lepas, kita punya harga emas mungkin 1 gram baru RM30. Hari ini 1 gram RM600. 20 kali ganda kalau dibandingkan dengan harga 30 tahun yang lalu. Ini maksud harga emas tentu dalam long term ni akan naik. Sama juga dengan kita punya aset, macam tanah, macam kita punya rumah. Dia pun jenis aset yang supply dia hak. Beliau menegaskan emas tidak seharusnya dijadikan instrumen untuk meraih keuntungan segera melalui aktiviti jual beli secara spekulatif. Sebaliknya, orang ramai digalakkan mengamalkan tabiat menabung emas secara konsisten bagi tempoh yang jangka panjang.